Okey, selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini kita nak bermula dengan question number 2B. So, kita nak start dengan 2B. Before that, cikgu nak beritahu dekat sini, kalau murid-murid siapa-siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Sebab apa? Setiap subscribe tu memberi motivasi kepada cikgu untuk mempost banyak-banyak latihan daripada buku-buku teks. Tak kira daripada form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke, form 4 ke, form 5 ke, semua. Okay, so pastikan subscribe lah. Kalau boleh share, like lah. Okay, sekarang kita tengok pula 2B ya. 2B. Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. So, and then dia punya X dia bagi apa? Negatif 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3 kan. So this one include lah. X tu negatif 1 and then 3 is include dalam X tu. So X ni kecil daripada 3. Consider X mesti 2, 1, 0. Okay. So ini adalah kita punya X. So lepas tu kita gantikan aja lah. Macam mana nak buat table. Table senang aja lah kan. Table. Ni X, ni Y. X kita dah dapat dah. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Just buat table ni lah kan. Dia nak table kan. Okay. So kita gantikan aja lah. So macam mana nak gantikan? Cuba besarkan lagi sikit. Okay. Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5 kan. So Y sama dengan, kamu gantikan dengan negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tambah X tolak 5. So Y sama dengan negatif 1. Negatif 1 darab negatif 1 dapat apa? Negatif-negatif boleh potong. So 1 lah kan. 2 darab dengan 1 tambah. Ini X ni juga negatif 1 lah. Kamu gantikan negatif 1 juga lah kan. Tolak 5. Okay. So Y sama dengan 2. 2 darab 1 2 lah. Tambah tolak jadi tolak 1 tolak 5. Nampak tak? So lepas tu 2 tolak 1 1 lah. 1 tolak 5 dapat berapa? 4. So Y sama dengan 4. Nampak tak? 1 tolak 5 negatif 4 lah. Sebab apa? Ni positif kan. Dekat sini positif 1 negatif 5 tolak kan. 5 tolak 1 4 lah kan. Tapi 4 tu kenapa dia jadi negatif? Sebab kamu tengok ada nombor besar yang ada apa? Integer. Ambil lah integer tu letak kat situ. So dah dapat negatif 4. Boleh Okay, sekarang masuk yang ke kotak kedua pula. Tengok kotak kedua apa dia? Gantikan aja lah. Kotak kedua. Okay, jom. So, 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. So, Y sama dengan 2X tu adalah 0. So, kosakkan 2 tambah 0. Kan lagi kan tolak 5. So, Y sama dengan 0 kali 0, 0 lah. 2 kali 0 pun 0 lah. 0 tambah 0, tolak 5. So, Y sama dengan tolak 5 lah. Jawapan dia kan. So, negatif 5 dekat sini. Lepas tu, kita tengok pula yang kotak ke 3. Kotak ketiga kan. Okay, soalan dia 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. So, Y sama dengan, jangan terlupa tulis pula nanti kan. So, okay, sekarang kamu gantikan dengan 1 pula. Y sama dengan 2. X tu kamu gantikan dengan 1 sebab nak kotak ni 1 kan. X kan 1 kan. Tambah 1 tolak 5. So, Y sama dengan 1 kali 1, 1 lah. So, 2 darab 1, 2 tambah 1. Okay. 1 tolak 5. So, Y sama dengan 2 tambah 1, 3 tolak 5. Dapat berapa? Y sama dengan negatif 2. So, negatif 2. So, sama jugalah. Lagi sekali lah. Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. Kamu gantikan dia dengan 2.
darab dengan 2. So, kuasa 2 lah. 2 tambah 2 tolak 5. So, Y sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Tambah 2 tolak 5. Y sama dengan 8 tambah 2, 10. 10 tolak 5 dapat berapa Y? 5. So, jawapan dia adalah dekat sini 5. Sekarang kita buat yang last sekali. So, apa dia? So, kita kena gantikan dengan number 3. So, macam mana nak gantikan? So, okay. So, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. So, Y sama dengan 2X kuasa 2 tu 3 lah kan. Dibagi 3 kan. 2 tambah 3 tolak 5. So, Y sama dengan 3 darab 3, 9. So, 2 darab 9, 18. Betul tak? Okey, 2 darab 9 tambah 3 tolak 5. So, Y sama dengan 2 darab 9, 18 tambah 3 tolak 5. So, jawapan dia 21 tolak 5. So, kalau 21 tolak 5, apa agaknya jawapan dia ya? 21 tolak 5. Dapat 16. So, 16 lah jawapan dia. Boleh? 21 tolak 5 dapat 16 lah jawapan dia. Boleh kan? Okey, sekarang kita masuk pula